Cabaran TikTok ataupun depek di Gunung Selamat. Ini adalah cabaran 5 hari 6 gunung. Ketinggian gunung ini 3,428 dari aras laut. Gunung tertinggi di Jawa Tengah dan kedua tertinggi di Pulau Jawa. Bermula dari base camp di Pak Jaya. Sebelum start hiking, korang kena cek kesihatan dan perlu daftar dahulu. Di sini ya, sekitar jam 2 pagi, aku gerak dari ke pos 1 menaiki ojek. Korang boleh jalan kaki kalau nak, kurang lebih 1 hingga 2 jam kalau jalan kaki. Dari pos 1 hingga pos 5 adalah hutan yang sangat tebal. Pendakian dalam galap ni memang sangat mencabar. Nasib baik tak hujan, kalau hujan lagilah parah. Kesemuanya ada 9 pos di pendakian ini. Bermula dari pos 5, pendakian makin mencabar mental dan jiwa. Treknya berbatu-batu. Kalau kasut tangan memang struggle, babe. Sampai puncak aku sampai pukul 10.30 pagi. Kau tahu tak, dari pukul 2 tadi. Di bawah pula ada kawah aktif yang masih keluar asap tu. Kalau angin tiup arah aku, bau sulfur yang sangat pening kepala tau. Jarak pergi dan balik lebih kurang 13 kilo. Dan masa diambil lebih kurang hampir 14 jam. Kalau korang nak naik, perlu cukup training, mental dan kesihatan yang baik. Okey? So, apa tunggu lagi? Jun ke tak Jun? Cabaran 5 hari 6 gunung di Gunung Selamat. Nak pula part 2? Ha, tunggu!